Masuk usia 40-an, ramai yang baru mula sedar dengan status keuangan. Bukan sebab gaji tak cukup, tapi sebab dulu tak pernah ada perancangan keuangan. Dulu gaji dapat setiap bulan, hari ini mula terasa sempit. Bil bertambah, hutang bertambah, tapi simpanan hampir tak ada. Hakikatnya, masalah keuangan ni di usia 40-an tak berlaku semalam. Ia berpunca pada sikap kita bertahun-tahun yang dulu. Masa muda, duit masuk terus kita belanjakan. Tak sempat kita nak fikir soal tabung sebab waktu tu rasa masih lagi panjang perjalanan. Usia 40-an bukan lagi masa untuk eksperimen. Jika tabungan belum ada dan hutang masih banyak, ialah masa untuk kita mula buat perubahan besar. Mulakan dengan yang asas. Okey, pertama, simpan sekurang-kurangnya 10% pendapatan kita setiap bulan. Kedua, belanja selepas menabung, bukan menabung selepas belanja. Ketiga, elakkan hutang ansuran. Keempat, tambah ilmu keuangan secepat yang mungkin. Yang kelima, sertai circle yang betul, iaitu circle yang bercakap tentang menabung, melabur dan membina masa depan. Yang keenam, setiap kali pendapatan bertambah, naikkan simpanan, bukannya naikkan gaya hidup kita. So, status keuangan kita hari ini bukanlah disebabkan nasib, ia hasil daripada tabiat kita bertahun-tahun. Dan tabiat yang sama juga akan tentukan siapa diri kita 5 hingga 10 tahun akan datang. Semoga podcast Fiza bermanfaat dan boleh follow Fiza untuk info lanjut tentang simpanan emas.